kat sini. Ramai orang tanya, Pak Man, senang tak buka restoran ni? Baik, aku tunjuk macam mana proses penyediaan makanan, proses handle staff, proses dan susunan tok dalam kedai. Jom aku tunjuk bang. Inilah kawasan belakang kita. Agak bercelaru sikit. Okey, sebab kita terlalu banyak produk yang kita nak hasil dan keluarkan. So yang ni tempat kita basuh macam periuk-periuk belanga kan. Kita basuh kat belakang. Ada staff yang akan basuh lah. Pinggan, mangkuk, cawan. Ni tukang basuh dah. So ni kita punya bahagian dapur. Kita punya main kitchen kita lah. Dibantu oleh ada 3 pembantu kat sini. Ada Mak Arif, ada Abang Zaini, dan juga kita ada si Syahira. Keliling dapur ni kalau hampa tengok dari sana, okey, dari sana pusing sini, pusing lah laju sikit makcik. Alah, hai. Setiap kali masak kita wajib kena rasa QNC. Okey, QNC tu apa? Condition. Kena rasa dulu kita punya masakan. Sedap kita keluarkan, tak sedap tak boleh keluarkan. Macam sini kita ada section tempat ikan bakar. Menu kampung kita. Ini menu-menu kampung, menu campur. Okey, kita ada sup daging, milai kawah batang pisang. Original resepi dari Pak Man sendiri. Semenjak Pak Man tak lahir lagi lah. Dahsyat sangat, padu sangat, mantap. Hampa wajib kena try yang ni. Kita ada juga section ulam kat sini. Restoran Pak Man saja konsep ni. Orang lain tak buat. Dalam Malaysia Pak Man seorang kan. Tu dia. Inilah ayam balang percuma. Ya, orang lain tak buat, Pak Man buat. Tahu berapa balang ada restoran Pak Man? Ada 8 ayam balang percuma. Jus nenas, jus tembikai original, jus ambra atau kedondong. Betul ke percuma Pak Man? Betul lah. Saya ni sama makan lah. Atas lauk je kan. Restoran Pak Man ikan bakar ayam balang percuma. Kita goreng ikan panas-panas kat sini, kita goreng ayam goreng berempah kat sini, ada ikan bawal panas, ada ikan keli goreng panas-panas kat sini. Kat sini juga kita ada ruang makan yang selesa. So kalau nak buka restoran ni, staff kena ramai. Paling kurang pun kita dah ada staff kat sini dekat 14 orang, termasuk saya, termasuk kan bini saya. Puan nak abang gambar, kita juga ada section ataupun station untuk bakar ikan. Ikan bakar ada, ayam bakar ada. Kita akan bakar kat sini lah. So kesimpulan dia kat sini, nak buka restoran ni, nak kata senang pun tak, nak kata susah pun tak. Bergantung pada komitmen dan pengalaman masing-masing. Tapi selama yang kita dah operasi restoran ni dari tahun 2015 sampailah sekarang 2025, saya rasa alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi. So apa jangan lupa datang restoran Pak Man kalau nak rasa lauk masakan kampung yang paling sedap, paling rare. Jangan lupa share video ni, jangan lupa share kat orang lain sama tahu. Jemput adik-adik datang ramai.